unit kali ni, kat mana tu Cik Yam? Ada tanah. Dan bestnya unit kali ni, owner siap bagi fully perabot. Ada 3 aircon dekat rumah ni. Semua bilik ada aircon. Kat mana tu Cik Yam? Cik Yam berada sekarang dekat Taman Lipat Kajang Perdana. Rumah 3 bilik. 2 bilik air saiz 22 x 65. So, yang belum subscribe video Cik Yam, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jom ke next destinasi. Bye. Basuh baju guna besen, Cik Yam ada tahu unit di Jasin? Kalau anda nak tahu, unit kali ni Cik Yam berada di Taman Lipat Kajang, Jasin, Melaka. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni berstatus leasehold bumi lot. Keluasan untuk unit ni pula 22 x 65 dan build up 880 square feet. Unit kali ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Dah siap renovatable top pula tu. Dekat kampus tadi pun anda dah nampak kan? Kalau nak letak pasu bunga pun boleh. Lagi menarik, ruang tamu unit kali ni jenis memanjang, jadi memang boleh sangat. Kalau anda nak letak set ruang tamu, nak tambah dengan meja makan pun boleh. Bukan tu je tau, bilik master unit ni pun luas juga. Macam yang anda nampak, muat kan kalau nak letak 2 katil. Nak letak wardrobe pun masih boleh. Bilik air pun dah siap attach sekali. Luas juga tau. Kalau bilik lain, luas juga ke Cik Yam? Jangan risau, luas je dan masih muat tau kalau anda nak letak set bilik tidur. Bilik kedua dan ketiga ni boleh juga tau kalau anda nak buat bilik tetamu, walk-in closet ataupun tempat solat. Nak buat bilik study untuk anak-anak pun boleh. Unit ni sesuai sangat kalau anda nak buat investment. Kalau nak buat diri sendiri, lagilah okey. Kemudahan pun dekat sangat-sangat tau dengan unit ni. Kan Cik yang cakap tadi, owner bagi sekali dengan perabot. Aircon pun owner bagi tau. Bilik air kedua pula betul-betul sebelah dapur je. Macam mana? Menarik kan unit ni? Perabot dapat, kemudahan pun dekat. Nak buat investment pun boleh. Kalau anda nak tengok video macam ni lagi, jangan lupa tekan button like, lepas tu komen kat video ni kalau anda nak tengok Cik Yam review unit lain. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube ni tau, supaya anda tak terlepas video yang seterusnya. Makan ketam dengan nasi, kita jumpa ke next destinasi. Semua bilik ada aircon. Aku dah cakap kat mana tu Cik Yam tak? You serious?